Okay, isu ekonomi ini merupakan satu isu yang cukup penting di kalangan kita semua. Kerana daripada dulu kita sering mendengar ramai yang melalui masalah ataupun cabaran keuangan dalam kehidupan. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menguruskan keuangan kita. Semua orang ada cabaran. Betul. Orang ada anak ke orang singgah ke semua ada cabaran. Tapi macam mana nak menguruskan tu? Nak keluar dari masalah itu semua, kita sebenarnya dapatkan tips celik keuangan. Ya, terutamanya apabila ia melibatkan kad kredit dan juga buy now pay later. Sekarang, trend sekarang dan juga kita nak elakkan daripada orang-orang muda ni kalau dia tertekan sangat, dia sanggup untuk declare muflis. Okey, hari ini untuk bercakap berkenaan dengan celik keuangan demi kesejahteraan rakyat, kami sangat berusaha hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, iaitu penganalisa ekonomi UniKL Business School. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Prof, topik ni menarik dan panas. Dia di mana sahaja ada. Kandungan di TikTok ada, di Threads yang menulis juga ramai, di Facebook ada grup lagi. Bercerita tentang kumpulan-kumpulan yang orang dah declare muflis dan sebagainya. Tapi kalau sebelum kita pergi ke lebih dalam ke arah itu kan, untuk kita memahami celik keuangan, macam saya cakap tadi kan, semua orang ada masalah, tapi pengurusan keuangan dan celik keuangan itu perlu ada sekurang-kurangnya setitik dalam hati kita. Betul. Bagaimana Prof? Bagi saya, kita kena faham celik keuangan ataupun literasi keuangan, dia bukan soal belanja saja. Bagi seorang individu tu, dia hanya perlu memahami bagaimana dia kena faham, dia boleh urus, dia boleh buat keputusan. Keputusan bukan hanya belanja sebagai kata keputusan pelaburan, keputusan menyimpan. Sebab itulah bukan tadi Rizwan cerita pasal BNPL online. Sekarang ni banyak scammer. Orang tak faham. Bila orang kata pelaburan macam ni, bagus ni. Kan? Jadi banyak yang terjerat. Sebab dalam prinsip, dalam keuangan, dalam finance, kita panggil kalau risiko tu tinggi, pulangan tu tinggi. Risiko tu rendah, pulangannya rendah. Tapi tak ada satu benda yang risikonya rendah, pulangannya tinggi. Tak ada. Tak ada, kan? Jadi tak ramai orangnya, seperti saya katakan di sini, terutamanya golongan orang muda, yang bagi saya satu perkara yang menjadikanlah, sebab kita berharap orang muda ni yang akan menguruskan keuangan negara. Tapi kalau mereka sendiri tak berjaya menguruskan keuangan diri sendiri, ini akan menjadi satu masalah kepada negara lah, dari segi produktiviti dan sebagainya. Baik Prof, jadi bila kita cakap berkenaan dengan pengurusan keuangan tu, kita perlu bertanggungjawab terhadap apa perbelanjaan kita, keuangan kita sebagainya. Tetapi sekarang ni, apa yang membimbangkan, statistik juga menunjukkan anak-anak muda ini ramai yang terjerumus dalam hutang dan sebagainya. Akhirnya bergelar muflis. Jadi ini antara perkara yang cukup membimbangkan demi masa depan negara Malaysia juga. Dalam masa yang sama, mungkin Dr. Prof boleh kongsikan juga apa antara punca berlakunya perkara-perkara seperti ini. Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak kemudahan, dan kalau kita tengok kelebihan yang kononnya kelebihan diberikan, tetapi akhirnya anak-anak muda terjerumus dalam hutang. Pertamanya social media lah. Social media tu cukup jelas. Kita tak ada satu pelajaran yang asas di sekolah maupun di universiti tentang pengurusan keuangan. Jadi kebanyakan orang muda, dia belajar, dia nak buat loan kereta, dia nak buat loan pendidikan. Ke mana dia pergi? TikTok, dia pergi ke IG, dia tengoklah siapa influencer macam mana nak buat, macam ni kan. Itulah sebab itu bila kadang ada isu orang call nak beli kereta, gaji 1,700 dah beli kereta kan. Itu satu isu kan. Jadi mereka itu tidak mempunyai asas ataupun tidak faham. Itu satu. Kedua adalah influence itu sendiri, social media, tekanan kawan-kawan. Bila tengok kawan tukar handphone baru, perlu tak dia tukar handphone baru dengan kamera yang paling canggih? Kan? Adakah ianya keperluan dan tidak? Kalau kita tak ada seni pun, gambar macam tu juga. Walaupun kamera mahal kamera mahal kan. Orang nak pergi overseas sekarang, duit RM1 kukuh kan. Jom kita pergi holiday kat negara seberang ke, ataupun ke sepadan ke kan. Wahal benda tu bukannya satu keperluan, betul kan. Kita perlu menyimpan, dan kita bukan, saya katakan, bukan hanya setakat orang kata pengurusan keuangan ni bukan hanya setakat berbelanja, tapi kita kena faham bagaimana kita nak melabur, kita nak menyimpan, dan pada masa sama juga bagaimana kita nak melindungi diri kita apabila kita ni tak ada punca pendapatan. Contohnya, kita buat penghantaran makanan ke, tiba-tiba kita accident, jatuh motor sebulan ke 2 bulan ke, kan, mana duit nak datang?
kat mana dia punya perlindungannya. Itu yang kita harus fikirkan. Dia bukan satu benda belanja kan, ikut formula belanja, bukan itu saja, tapi kita harus fikirkan jauh ke hadapan. Kerana dalam keadaan dunia sekarang ni, seperti kita kata tadi, scammer mengambil kesempatan. Betul. Buat online, ya. Ada nak buat loan, nak buat loan ada online, kita daripada bank ni sekian-sekian, tapi bila nak buat online, nak buat loan tu, you kena bayar stamp duty. Mana ada bank suruh kita bayar dulu. Tapi kalau kita tak mempunyai kata pengetahuan, kita mungkin akan ikutilah. Lepas tu duit tu hilang. Hilang dah 300 bayar stamp duty. Wah, benda tak wujud pun. Okey. Tadi Sufian sebut tentang Muflis kan. Dan sekarang pun ramai anak muda yang secara sukarela declare diri mereka bankrupt ataupun muflis. Betul. Selain daripada keadaan terpaksa dimufliskan oleh bank dan sebagainya. Dalam keadaan sukarela ini, kerana ada grup khas di Facebook, di muka buku, tulisan di threads, di media sosial dan sebagainya, mereka merasa lebih aman dan tenang apabila mereka declare kan diri mereka muflis. Apakah kesan selepas itu dan kenapa sebenarnya seboleh-bolehnya kita cuba elakkan diri kita daripada declare muflis? Okey, sebelum tu statistik, saya ada statistik ni, seramai 5,255 orang belia muflis daripada tahun 2020 sehinggalah bulan Mac tahun 2025. Dalam masa 5 tahun dah 5,200 dan mereka ni berusia di bawah 34 tahun. Jadi mereka kena faham bila mereka dideklar muflis, satu, mereka kena fikirlah mereka tak boleh keluar negara, mereka tak boleh buat pinjaman lagi, ya. Nak bekerja pun tak boleh, nak buat pinjaman untuk berniagaan pun tak boleh bila dicek kan dia punya tu. Dan mereka kena fikir jauh bila contohnya mereka berkahwin, mereka mempunyai anak, cahaya mata dan sebagainya. Anak nak buat pinjaman, nak belajar PTPTN ke, MARA ke sebagainya. Jadi bila nama dah kena blacklist, akan menjadi satu masalah kepada keluarga. Betul. Jadi bila isu kewangan ni, saya ada baca statistik juga daripada Jabatan Islam JAKIM dan sebagainya. Sebab perceraian 45 ke 50% disebabkan cerita kewangan. Betul. Itu tekanan emosi, tekanan emosi kepada pasangan, kepada keluarga. Bila suami ataupun bankrupt dan sebagainya, mereka tak boleh pasalah membuat pekerjaan menggunakan nama orang lain kan. Kalau orang lain tu saya dah kena tipu dan sebagainya, mungkin dulu kawan, tapi bila kawan dah dapat duit, kawan pun hilang kan. Jadi sebenarnya kita kena fikir jauh. Betul, Prof. Bukan hanya setakat kita hidup hari ini, kalau walaupun kita mati pun kan, dalam Islam pun dalam mati pun, kalau kita, orang kata rohnya tak lepas, tergantung kan, kalau kita masih berhutang kan di antara kan. Itu kita fikir lebih panjang. Betul. Jadi satu statistik yang kita risaulah. Betul. Dan tak ramai yang punya pemahaman seperti saya katakan tadi. Tak ada banyak sekarang memang banyak agensi-agensi kerajaan seperti Bank Negara, PNB dan sebagainya turun padang. Ada mobil, saya cakap ada kenderaan untuk sampai masyarakat, tetapi bagi saya ia perlu sampai ke tahap diserapkan dalam pelajaran di peringkat sekolah rendah lagi, sebab anak-anak sekolah rendah pun kan dah pandai, dah BNPL dah tahu, betul, COD dah tahu, betul, dia dah pandai. Mak kat kerja dia dah order dah, masuk akaun mak kan, dah order Grab lah dan sebagainya kan. Jadi pengurusan kewangan harus dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting seawal sekolah rendah lagi. Betul. Kalau kita dapat membezakan keperluan dan juga kehendak tersebut kan. Sebab masalah kewangan dia memberikan tekanan emosi. Betul kan? Kalau kita bank call, orang kutip hutang call, kan, nak buat kerja pun tak boleh. Dan kita akan tengok bila orang tu ada masalah, produktivitinya di pejabat akan menurun. Kan? Produktiviti di pekerjaan akan menurun. Hubungan keluarga akan renggang. Dan ini seperti saya kata, sebab berlakunya banyak perceraian. Dan pada zaman sekarang yang ikut. Kadang-kadang tu kita berbelanja sebab kita nak satisfy orang lain. Sebab benda tu tak sampai ke pendapatan kita. Jadi emosi itu perlu dikawal. Bila kita sekarang kalau tanya orang, what is the success mean to you? Dia kata apa? Apa yang dia cakap selalunya? Debt free kan? Betul kan? Debt free kan? Tapi bila kita keluar, hutang
hutang PTPTN, hutang kereta, hutang rumah. Tak free lagi tu. Tapi Masih dibelenggu lagi. boleh, tak ada masalah. Jadi kita perlukan ada ilmu dalam perusahaan Betul. kewangan, bukan Untuk hanya untuk mengurus. berbelanja. Nak buat hutang pun kena tahu. Betul. Berapa hutang kena ambil, apa kemampuan kita untuk membayar. Ya. Kan, macam ni kita nak gabungkan, ada banyak teknik-teknik lah dari segi penggabungan hutang dan sebagainya. Ya, Prof. Jadi kita kena, apa pun kita kena ukur diri kita lah, poket kita. Betul. Berapa kemampuan kita. Apa? Yang Ukur baju? Di badan sendiri. Ada juga situasi Prof, orang melihat kita kaya tapi sebenarnya kita tak kaya sangat pun. Apa? Tapi aura tu penting Apa? Prof. Lifestyle. Aura tu penting. Aura tu penting. Walaupun kadang-kadang kita pakai baju terpakai dan sebagainya. Okey Prof, katakanlah pendidikan keuangan ni kita terapkan kepada generasi muda dan kita rasmikan dalam sistem pendidikan negara. Apa kesan jangka masa panjang yang boleh kita jangkakan apabila pendidikan literasi keuangan itu diserapkan secara rasmi kepada anak-anak kita? Kita, bagi saya, pertama dari segi productivity itu sendiri, kita memahami mereka bukan hanya, mereka bila memahami literasi keuangan itu, dia bukan hanya pada tahap diri sendiri, tetapi juga tahap bawa kepada menguruskan negara. Mereka ni akan menguruskan negara, mereka ni akan menjadi CEO, CFO, kan? Dan bukan hanya kita bercerita pasal pengurusan, kita juga bercerita pasal etika keuangan. Saya tambah sikit lagi, menjaga amanah, menjaga tanpa berasuah dan sebagainya. Ini perlu diterapkan daripada kecil, kan? Kalau kita nak menjadi satu negara yang, contoh saya ambil Jepun, dia lebih kepada kebersihan, penerapan nilai-nilai menjaga kebersihan itu diterapkan dari sejak awal sekolah rendah. Dan begitulah juga kita dengan celik keuangan ini, literasi keuangan ni, kita terapkan lagi daripada sekolah rendah lagi, membawa kepada sekolah menengah dan sebagainya. Dia kata ramai pelajar-pelajar peringkat universiti dan kolej, dia tak faham pun. Dia dapat duit, dia kata alamak, dia kata Prof, tak cukup lah nak belanja tiap-tiap bulan. Memang tak cukup. Itulah memang kerja student memang macam tu. Takkan cukupnya. Kena cukup kan? Saya dah kerja pun tak cukup duit juga. Faham. Tepat sekali, Prof. Tepat sekali. Itulah menjadi masalah, Prof, kan. Jadi ramai yang memang ada, orang kata ada niat yang tinggi lah, pasang niat yang tinggi untuk nak menyimpan, tapi bila kira hujung-hujung bulan tu rasa macam lemak, macam tak cukup je untuk menyimpan. Akhirnya itu yang berlaku setiap bulan dan setiap tahun, Prof. Jadi apa langkah awal yang boleh kita lakukan sekurang-kurangnya lah untuk memastikan, orang kata menabung tu biar tambah sikit lah. Sofia, saya ada rasa peningkatannya. Peningkatan pertama, kita kena nombor satu, kita kena ada perancangan. Okey. Perancangan. Okey, formula yang biasa dalam keuangan, bila kita ada duit, kita bajet. Mesti bajet nombor satu. 50%. Dia formula 50-30-20. Pernah dengar kan? 50% untuk keperluan. 30% untuk kemahuan. Tak cukup, kena simpan. Jangan time-time tu juga pergi credit card. Kan? Kan? Jalan pintas. Jalan pintas kan. 20% untuk simpanan, untuk emergency. Okey. Itu yang kita perlu buat. Kadang-kadang kita belanja, alamak, tak cukup lah. Kan? Keperluan kita 50% tak cukup. Ya, bagaimana kita harus mencari income sokongan ke dan sebagainya. Itu perlu dilihatkan lah. Tapi kebanyakan orang yang berbelanja, diberikan wang sebegitu, dia tak ada plan. Selagi ada duit, dia belanja. Ya, selagi boleh dapat loan, ambil loan. Betul. Jadi tutup lubang. Gali lubang baru. Okey ke? Tutup lubang gali lubang. Kalau kita mampu bayar, okey. Kalau kita tak mampu, macam mana? Itu yang menjurus kepada muflis tu. Kan? Itu jerat diri tu. Saya suka statistik yang dulu yang Berhormat Menteri ada menaikkan ceiling muflis 30,000 kan. Kepada sekarang 100,000. Pun ramai juga yang muflis. Kan? Bukan cerita duit, cerita pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan tu lah. Betul. Kan? Letak 1 juta pun tetap agak muflis. Ya. Kan? Sebab cara kita berbelanja tu. Cara kita berbelanja ni nak raya ni. Berpuasa minggu depan tak lama kan. Chinese New Year coming soon kan. Tapi automatik lah bila kita setiap tahun kan. Okey. Anak buka sekolah duit. Puasa duit. Raya duit. Ni Sarah masuk Sarah masuk. Siapa yang tu duit masuk? Jadi dalam masa yang tepat lah. Tapi untuk orang macam kita kan, kita kena berusaha keras lah. Tak cukup satu income, buat 2 income kan. Tapi memang betul. Itulah cabaran. Tak dinafikan. Cabaran tak dinafikan. Terutamanya hidup di bandar. Ya, tanpa cabaran
tak boleh nak hidup kan. Betul. Hidup perlukan cabaran. Ya. Baru boleh kita meneruskan kehidupan kita. Okey. Jadi Prof, sedikitlah kesimpulan untuk topik kita, celik kewangan demi kesejahteraan rakyat. Bagi saya literasi kewangan atau celik kewangan ini perlu diterapkan seawal sekolah rendah, membawa ke pelbagai peringkat lah. Jadi di situ kita dapat memberikan kesedaran, memberikan pemahaman. Dia bukan hanya bercerita tentang berbelanja, tetapi menguruskan kewangan dengan cara yang syumul, secara keseluruhan. Bagaimana melabur, kita perlu faham. Banyak kes-kes scammer ni sebab apa? Orang jadi tamak sebab tak faham. Kan? Dia nak dapat letak 5,000 dapat 1 juta. Mana ada? Kan? Itu Pak Mantelo ke apa, saya tak tahu lah kan. Tapi pemahaman itu penting. Kalau kita boleh mengadakan kerajaan, boleh mengadakan polisi dan sebagainya, tetapi yang pentingnya adalah kesedaran rakyat itu, pengetahuan rakyat itu sendiri dalam mengawal. Jadi kita boleh mengelakkan banyak benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi mereka boleh menjadi warga negara yang lebih bertanggungjawab. Kita bergantung kepada generasi muda yang akan menjadi peneraju negara pada masa hadapan. Jadi jika mereka tidak mampu menguruskan keuangan mereka, bagaimana kita mahu mengharapkan mereka menguruskan keuangan negara dan juga masa depan. Betul, Prof. Tepat sekali. Padu. Ayat terakhir itu, Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof kerana bersama dengan kita pada hari ini bercakap berkaitan isu celik keuangan. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Kita akan singgah ke konti KLFM bersama dengan rakan kami Kulin dan juga Ann yang sudah pun bersedia di konti KLFM. Silakan.